Kau ni pulak dah, yo. Ya, abang ni. Kau mau kena saya kuliah kau masih. Tak tahu waktunya kena kuliah, abang. Kau ijak kau kat ITE, yo. Bukan aku ni Pak. Sini anakku. Dah. Sini anakku. Batu kat ITE. Abang aku nak tahu pokoknya, abang. Aku nak kuliah, abang, ya. Kalau abang mati, nak mana, abang? Kuliah, cepat doa ni, yo. Ente ni melok pula. Nah, sudah sekarang ni yang penting diam, Tidak. Yang penting kamu tu diam. Agak kita temu ke sama ustaz, apa dia penyelesaiannya? Malu, Tidak, bukannya cak itu. Bukan mantap lah dokter. Aku nak ngadep ustaz dulu. Agak apa dia penyelesaiannya? Jangan cerita, jangan. Bagi. Panggillah Pak Ustaz itu. Penting. Abang cak mana kalau abang ni mati, mak mana, bang? Abang koin, abang istirahat cak mana, bang? Harta kita ni banyak. Cak mana itu? Kalau abang mati, mak mana itu? Aku kalau pacak kau dulu mati aku yang baru. Astagfirullah. Ya Allah, abang. Assalamualaikum Ustaz. Angin yang semua tu, tahu tak? Sekolah di sini tak, ini betul. Adalah kualaan tak, singgungan kau. Tidak, tolong temui dulu tak. Kan cerita tu, tak tahu ya. Nah. Ustaz, dah, ya. Malu. Kadang-kadang tak sanggup tu nak. Nah, Ustaz. Ustaz. Apa? Ya Allah. Ya, Ustaz. Mana? Iya, biasa Ustaz. Iya. Ini apa? Orang rumah aku ni Ustaz tak berhenti nak kuliah. Nah. Kapan bertemu siang nak kuliah. Nah. Kapan bertemu malam nak kuliah. Uji ku tak usah kuliah, masih nak kuliah. Aku ingat tu Ustaz. Dia pengen kalau misalnya abang tulis suatu saat misalnya dia ni mati dulu. Nah, ngedak ke aku dia ni. Aku ngedak ke dia mati. Retok kami tu banyak Ustaz. Siapa nak neruskannya Ustaz? Kaki habis bayar retok kami tu. Mas kami cantik tu mak mano. Cara abang ni nak galak ni aku ni kan pengen Ustaz cak uang tu kan ada pergaulan kan kayak itu di luar. Aku pengen jadi Mak ini baik. Kita dengar ke nasihat dari Pak Ustaz Dokin. Mak mana? Jangan merebutkan terus malu. Ini lah Ustaz. Mulutnya nerocos cak bebek serati. Jadi kalau memang wong rumah kita, bini kita ada kemampuan, Ya. otak masih enceng, manjan untuk dia kopi. Cuma gitu Ustaz. Jadi apa dia baca kuliah ke depan, boleh ilmu baik teh benar Iya. Apa ekonomi, apa-apa. Cuma ini hari nak perlu kemajuan. Iya, aku Ustaz bukan masalah duit. Aman masalah duit, nak S2, S3 sampai S5 aku masih pacak mayarnya. Nah, aman masalah nyago budak, Ustaz. Nah, aman masalah nyago budak je. Nak 7, nak 8 baby sister ini. Ujung kuku ni baik. Ya Allah. Tiko nak nganter dia ni kuliah, nak ke kampus itu je. Nak naik Alphard, naik apa. Di pucuk Alphard lagi masih pacak aku mayarnya. Jadi kalau didengar cerita ni tak kata kurangnya yai ni. Iya. Alhamdulillah rezeki tu cecek tu banyak. Tapi ngapa jadi dilarang tak boleh kuliah ni? Yang jadi masalahnya Ustaz, Ya. orang rumah aku ni cuman punya ijazah SMP. Tak kau ni bulok. Begini ngejo ke balik nak ngajar. Ya. Lolo kau ini. Nentak kau ni bulok. Dah ngajar aku. Terima kasih Ustaz. Mana ijazah SMP? Kepala aku kamu berdua balik. Balik. Malu baik. Nah, jampak.